Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Terima kasih dan dapati Fadilatul Imam Sahabat Sa'alitan Kuasa Masjid, khususnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, utamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat sama-sama hadir untuk kita dapat tunaikan solat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita dapat sama-sama masih lagi berada di sini untuk kita dapat berkongsi ilmu, muhasabah diri. Semoga akan bertambah ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis kita pada pagi ini daripada kitab Sabda Junjungan Baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-34. Tajuknya ucapan apabila kembali daripada mengerjakan haji dan umrah. Apa yang kita boleh sebut, zikir kita, doa kita apabila selesai kita balik mengerjakan haji ataupun umrah, seperti mana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kembali daripada peperangan ataupun haji ataupun umrah, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bertakbir sebanyak 3 kali setiap kali menaiki tempat yang tinggi. Kemudian baginda akan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Rawahu al-Bukhari. Baik, maksudnya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah yang tunggal. Itu kita dah sebut kan, tiada rakan kongsi baginya. Itu maksud kita dah sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah sahaja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tak ada rakan kongsi. Allah tunggal mentadbir alam buana ni, tak perlu kepada rakan kongsi dan sebagainya. Baginya segala kekuasaan, itu lahul mulku, baginya segala kekuasaan. Ini kita selalu sebut lepas sembahyang kan. Lahul mulku maknanya baginya segala kekuasaan, baginya segala kebesaran,
baginya segala keagungan. Apa saja kebesaran keagungan, semuanya itu adalah milik Allah Ta'ala. Yang diberi pada kita manusia ni hanya sementara. Lepas tu Allah ambil balik. Sebab tu orang yang di atas dunia ni, dia berkuasa macam mana pun dia tak kekal. Dia hebat, dia kuat macam mana pun, satu hari dia jatuh juga. Sebab itu adalah aturan Allah Ta'ala. Walahul hamdu, dan baginya segala puji-pujian. Bagi Allah juga segala puji-pujian. Maksudnya sebab apa tuan-tuan? Kalimah alhamdu ulama terjemahkan dengan segala puji-pujian. Kita tengok dalam Al-Quran pun alhamdulillahirabbil alamin. Ulama akan terjemahkan dengan segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebab puji ni dia ada 4. Puji dia ada 4. Yang pertama, puji hamba kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zikir kita, dalam doa kita, dan tasbih dan sebagainya. Kita puji Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah memuji hambanya. Iaitulah seperti mana bila kita baca Quran, di antara ayat Quran kita akan jumpa Allah memuji para nabi, Siddiq dan sebagainya. Allah puji Nabi Lut, Allah puji Nabi Ibrahim. Maknanya dalam ayat tadi Allah memuji nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tuan-tuan perasan tak bila kita baca Quran, boleh kata setiap muka surat Quran itu ada menyatakan tentang Nabi kita. Nah, hebatnya Rasulullah. Walaupun tidak disebut nama baginda, tetapi ganti nama itu, kan? Ka dan sebagainya banyak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu ayat tentang Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, kami tak utuskan kamu wahai Muhammad kecuali buat rahmat kepada sekalian alam. Laqad kana lakum fi rasulillahi, bagi kamu itu pada Rasulullah itu. Nampak tuan-tuan, banyak. Maknanya setiap helai muka surat Al-Quran itu kita akan jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi puji Allah kepada hamba, Allah memuji para nabi dan rasulnya. Kemudian yang ketiga, puji Allah bagi Allah, Allah memujinya seperti mana dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim, alhamdulillah, subhanallah dan sebagainya. Nah, itu layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang teruknya kita ada puji kita hadiri, ya tu teruk. Tak padang kita dah. Tak ada sama puji, dia puji dia hadiri. Kemudian yang keempat, iaitulah puji hamba bagi hamba. Kita memuji sesama kita, sebagai satu dorongan. Kita puji anak kita, kita puji kawan kita, kita puji pasangan kita dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Jangan puji macam ada udang di sebalik mi, itu tak kena. Puji itu atas keikhlasan kita. Kita puji pasangan kita, masakannya sedap dan sebagainya, itu perkara biasa. Jadi 4 jenis puji ini tuan-tuan, semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Kita puji sama-sama kita, Allah yang mentakdirkan dia jadi baik, bagi, rajin dan sebagainya. Sebab itu disebut alhamdulillah dengan terjemahan dia segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan al-qudratu, yang bersifat dengan maha kuasa, pengkuasa. Segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Kepulangan yang elok, aibuna, kepulangan yang elok dalam keadaan bertaubat. Kan bila balik pada haji dan umrah, kan, nyatanya kita banyak beristighfar di sana. Di tempat kita pun beristighfar juga, tapi bila pergi sana tu lagi banyaklah beristighfar, bertaubat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang boleh pergi setiap tahun. Ada orang yang hanya seumur hidup sekali baru boleh pergi kumpul duit nak pergi umrah. Ada orang yang 3-4 tahun sekali. Ada orang yang setiap tahun dia boleh pergi. Itu pandukan pada rezeki masing-masing lah. Jadi maknanya kita pergi sana bukan berjalan-jalan, bukan nak pergi shopping, bukan nak viralkan ibadat kita tu. Pergi sana tu bukan nak rakam kita duk tawaf, nak rakam duk sa'i, nak rakam kita duk pergi buat umrah, pergi miqat dan sebagainya, bukan. Itu benda yang perlu diingat oleh umat Islam pada hari ini di zaman viral yang semakin menjadi-jadi. Semua dia nak viral dah. Baik. Jadi mudah-mudahan bila pergi ke sana dengan tempat yang begitu barakah, digandakan pahala ibadah kita. Sembahyang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram macam 100 kali, 1000 kali kita sembahyang di tempat kita. Begitu tinggi ganjaran daripada Allah Ta'ala. Taibuna, kemudian abiduna, mengabdikan diri. Abidun ni makna abid. Abid ni mana orang yang mengabdikan dirinya, mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana abid. Abiduna, orang-orang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sajiduna, maksudnya dan diri sujud sekaliannya. Sajid sujud, maknanya sajid orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ni dia ambil dalam perkataan tu lah. Masjid, perkataan masjid ni dia ambil perkataan sujud. Jadi perkataan masjid ni dia dikira bahasa Arab. Melayu dia makna apa? Tempat sujud. Masjid ni tempat sujud. Kalau sajidun, orang yang sujud. Kalau masjidun, tempat sujud. Kalau sajadah, dia sujud. Itu istilah bahasa Arab makna dia. Jadi masjid ni tuan-tuan makna tempat sujud. Bahasa Melayu kita panggil tempat sujud. Ni perkataan masjid diambil daripada bahasa Arab. Sajiduna li rabbina hamiduna, mengabdikan diri dan sujud sekaliannya bagi Tuhan kami, segala orang yang memuji. Semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah wa'dahu, telah benarlah janji Allah Ta'ala. Bila Allah berjanji, benarlah janji Allah. Wa nasara abdah, dan dia iaitulah Allah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan ia mengalahkan ahzab dengan sendirinya tanpa ada bantuan daripada mana-mana pihak. Ini tuan-tuan doa, ucapan apabila kita balik daripada mengerjakan haji dan juga umrah. Baik, kita tengok huraian dia. Kalau ulama, ulama kata hadis ini menjelaskan tentang adab bagi orang yang pulang dari haji atau umrah atau peperangan. Tiga suasana. Ucapan ini ulama kata iaitulah sama ada dia balik pada haji ataupun daripada umrah ataupun daripada peperangan bagi negara yang berperang, seperti mana di Palestin. Mereka pergi perang lawan musuh, balik-balik boleh buat ucapan ni. Baik. Sesungguhnya apabila Rasulullah SAW pulang dari peperangan, haji ataupun umrah, baginda akan bertakbir setiap kali sampai atau berada di tempat yang tinggi dan berkata. Jadi maknanya setiap kali Nabi balik pada haji ataupun umrah, Nabi pergi haji umrah, pergi haji sekali ya. Jadi balik pada haji tuan,
ataupun daripada peperangan. Peperangan tu kerap kali lah. Jadi apa yang baginda buat bila berada di tempat yang tinggi, naik atas bukit sikit ke, baginda akan bertakbir 3 kali sebagai tanda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca ataupun mengucap kalimah yang kita dah baca tadi. Alhamdulillah ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lepas Nabi takbir 3 kali, Nabi akan baca doa ni, zikir ni. Baik, apa maksud sadaqah wa'dah? Benarlah janji Allah, iaitu menzahirkan agama dan perakhiran yang baik bagi orang-orang yang beriman, serta menzahirkan janji-janji Allah yang baik-baik, maka dia tidak memungkiri janji. Maksudnya benarlah janji Allah ni, Allah menzahirkan agama dan perakhiran baik bagi orang yang beriman. Sebab permulaan Islam tu tuan-tuan, ketika mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah dilantik menjadi Rasul, maka Rasulullah berdakwah dalam beberapa peringkat. Peringkat yang pertama, selama 3 tahun baginda berdakwah secara rahsia. Cara rahsia, maksudnya jumpa orang-orang tertentu yang lebih akrab, yang dekat-dekat dengan Nabi ini, maka Rasulullah menyampaikan Islam itu kepada mereka. Sampai dia di atas Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda sendiri Ummul Mukminin. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan berapa ramai lagi sahabat-sahabat yang lain yang Rasulullah berjumpa dengan mereka secara sulit menerangkan Islam itu, maka akhirnya mereka menerima Islam. Yang pertama dapat 30 orang. Lepas tu apa tindakan mereka? Mereka ni buat perjumpaan, beribadat di lorong-lorong yang sunyi di kota Mekah, supaya tidak dilihat oleh kaum Quraisy, musyrikin Quraisy. Sebab ketika itu musyrikin ataupun jahiliah ketika itu mereka terlalu taksub dengan penyembahan berhala, taksub sangat-sangat. Jadi bila tengok ibadat tu lain sikit pada hak mereka dok buat, jadi benda tu jadi satu benda yang amat mengejutkan mereka, menggemparkan mereka. Maka sebab tu Nabi berdoa secara rahsia, buat ibadat, beribadat tempat-tempat yang sunyi. Akhirnya bila sampai 40 orang, maka Nabi jadikan rumah Al-Arqam bin Abi Arqam itu sebagai tempat pertemuan bersama dengan umat Islam yang lain. Itu tuan-tuan peringkat pertama. Masuk Islam tak ramai, dan yang menerima Islam ketika itu di kalangan yang pertama siapa dia? Orang-orang miskin, di kalangan hamba sahaya, maksudnya orang-orang yang tak ada nama dalam masyarakat Quraisy. Itu mula-mula yang masuk Islam. Baik. Kemudian peringkat yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah supaya berdakwah secara terang-terang, terangkan, menazahirkan dakwah itu, jemput mereka, habaq dan terang kepada mereka. Kemudian peringkat yang ketiga apa dia? Berdakwah dan berperang. Pergi mana-mana negara, mana negeri, okey, tawarkan Islam kepada mereka. Mereka tak mau, maka ada syarat dia. Tu. Yang keempat apa dia? Iaitulah dengan cara peperangan untuk mempertahankan negara, mempertahankan agama. Maka mereka berperang. Itu peringkat dakwah Nabi SAW. Baik, jadi tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan agama ini, yang mana sebelumnya orang nampak asing, tetapi akhirnya agama Islam itu menjadi satu agama yang paling ramai penganutnya. Macam kita hari inilah, semua orang kenal, sebut kata Islam, semua orang kenal. Ni yang terbaru pada yang pi kapal untuk pi Gaza tu, ada seorang sukarelawan Perancis masuk Islam.
Dia duduk atas kapal, duduk dengar daripada baca Quran. Akhirnya tuan-tuan, Allah buka hati dia masuk Islam. Umur 50 tahun lebih, warga Perancis. Tu Allah buka hidayah tu daripada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian wahazamal ahzab wahdah, yang selalu kita duk baca kan, sadaqallah wa'dah wa nasara abdah takbir raya. Apa maksud wahazamal ahzab wahdah? Iaitulah Allah mengalahkan Ahzab dengan sendirinya, iaitu tanpa penglibatan peperangan daripada anak Adam. Yang dimaksudkan dengan Ahzab ialah ada ulama kata peperangan Khandaq, berlaku di bulan Syawal, bila mana umat Islam, kita panggil bilalah musyrikin Mekah tuan-tuan kalah perang Badar, kalah Uhud, mereka jadi malu. Maka Abu Sufyan ni dia atas hasutan daripada seorang manusia ketika tu, Akhtab ni, dia pergi hasut orang supaya berperang dengan umat Islam di Madinah. Jadi dia gunakan pengaruh dia, akhirnya Abu Sufyan menyiapkan anggota tenteranya berjumlah 4,000 daripada musyrikin Mekah nak lawan Islam. Kemudian dia seru kabilah-kabilah yang lain daripada Bani itu, akhirnya campur semua tentera ni tuan-tuan, 10,000 tentera bersekutu kan, 10,000 tentera nak perang dengan umat Islam di Madinah. Yang ketika itu umat Islam, tentera Islam yang ada ketika itu hanya 3,000 sahaja. Lepas 10,000 tentera Islam 3,000. Akhirnya bila Nabi tahu tentang pergerakan ini, maka Nabi bincang dengan para sahabat, akhirnya menerima cadangan Salman Al-Farisi gali parit. Tu mana Khandaq tu mana parit, gali parit di depan kota Madinah tu. Lah ni mana ada kesan tuan, hilang itu patutnya benda tu kena pelihara, sebab hasil tangan daripada Nabi dan muslimin ketika itu. Tuan, jadi kebetulan waktu tu bulan Syawal dan juga musim sejuk. Waktu tu musim sejuk. Jadi musyrikin Mekah ni depa seronoklah 10,000 nak pergi lawan orang Islam. Depa kata kita boleh menang. Pipi ada parit. Depa pun terkejut. Sebab tradisi ataupun Arab ketika itu, di tanah Arab ketika itu tidak pernah lagi ada strategi taktik jenis gali parit ni. Dia kejut depa, ni idea mana ni? Dia terkejut. Akhirnya bila ada parit tuan-tuan, nak pergi tak boleh. Ada juga yang cuba lari lompat dengan kuda sampai sana, kena pancung. Tak boleh nak lempas parit tu. Akhirnya Abu Sufyan mengetuai ketentera yang 10,000 tu, dia kata kita buat kemah dah ni. Buat kemah belum parit tu. Buat sarang kecil-kecil, lintas kok boleh. Akhirnya tuan-tuan, Allah datangkan angin ribut dengan cuaca yang sangat sejuk, angin kebut, hujan dan sebagainya. Akhirnya tentera ni lari balik. Lari balik sebab apa? Tak tahan dengan sejuk, dengan ribut angin dan sebagainya yang mengutuhkan kemah mereka. Tu tuan-tuan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ketika itu. Baik. Maka dengan sebab itu dikaitkan dengan sedekah wa'dah. Ialah benarlah janji Allah bagi menafikan perkataan munafik yang ada takut di hati mereka. Orang munafik ni memang tuan-tuan, dia takut, tak yakin dengan Islam. Bila dia buat satu yang baik, dia akan takut. Tu orang munafik. Jadi munafik ni zaman mana pun ada. Bila satu yang baik yang dituntut oleh agama kita nak buat, dia lah orang yang menentang, meragu-ragu dan sebagainya. Tu ciri munafik. Kalau kedah haramkan judi, itu haram lama lah. Allah haramkan lama lah. Kedah sekat judi, tapi ada juga orang Islam yang duk komplain. Tu ciri-ciri dia. Sebab apa? Tidak yakin, ragu-ragu dengan apa yang nak dilakukan oleh kita ni untuk nak menyekat benda yang salah. Jadi orang munafik zaman Nabi gitu, apa saja benda baik Nabi nak buat, dia main-main. Nabi ajak perang, dia kata boleh menang ke kita ni, bukan ramai. Dia duduk pujuk orang. Nabi perang ke kita ni berapa ramai, senjata tak cukup.
Mereka nuh jatah cukup. Nampak tuan-tuan, tu jenis orang munafik. Ada saja kebaikan nak dibuat oleh Nabi dan umat Islam, ada saja mereka jaruh cucuk nak gagalkan rancangan itu. Nampak tuan-tuan, tu jahatnya pak munafik. Sampai kiamat tuan-tuan, golongan munafik ini ada. Cuma istimewanya zaman Nabi ni, Nabi boleh tahu siapa dia munafik. Zaman kita tak boleh tahu dan kita tak boleh tuduh, kecuali ciri-ciri itu hamba panggil ni, itu ciri-ciri munafik. Munafik ke dia, tak munafik ke dia, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tapi ciri-ciri itu kalau dia buat begitu, itu makna ciri-ciri orang munafik. Baik, jadi tuan-tuan, maka ada juga ulama berkata berkaitan dengan azab tu, dia kata iaitulah kekufuran sepanjang zaman dan juga tempat. Ada ulama mentafsirkan azab tu iaitulah kekufuran sepanjang zaman. Maknanya sentiasa ada orang-orang yang kufur yang sentiasa berperang ataupun melakukan sesuatu untuk menyekat kemarahan umat Islam. Itu dipanggil azab, gerakan-gerakan untuk nak menghapuskan Islam. Tambah hari ni Amerika, Yahudi, beberapa negara yang mereka berpakat untuk nak hapuskan Gaza dan umat Islam lain, serang Gaza dan sebagainya. Namun mudah-mudahan tuan-tuan, dengan doa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pertolongan kepada sahabat-sahabat kita yang sana, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kesimpulan apa yang kita dapat pada hadis ni, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Tuhan yang bersifat dengan segala kesempurnaan dan ternafi daripadanya segala sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kullu kamalin yaliku bizatihi ta'ala. Itu istilah tauhid. Maknanya senang dia kata, sifat Allah ni kullu kamalin yaliku bizatihi ta'ala. Setiap kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sifat Allah. Baik. Yang kedua, jihad melawan musuh merupakan satu kewajipan demi mempertahankan agama. Jihad lawan musuh itu satu kewajipan pada keadaan suasana negara itu macam mana. Jihad tu berbagai-bagai, bukan angkat dengan senjata saja. Kalau di Palestin, di Syria, Yaman, mereka angkat senjata sebab musuh berperang macam tu dengan mereka. Kita tak angkat senjata sebab bukan perang dengan cara begitu. Jadi kita, jihad kita ni, kita buat sesuatu yang baik, jawab balik apa yang kafir kata pada Islam, untuk jaga agama kita. Itu cara jihad kita. Tak perlu untuk angkat senjata seperti mana negara-negara lain. Baik. Yang ketiga, hakikat kejayaan ialah dengan sebab bantuan dan pertolongan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Itu apa-apa kemenangan, apa-apa kejayaan yang diperoleh oleh umat Islam, itu merupakan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tolong tuan-tuan. Itu keyakinan kita. Yang keempat, orang beriman mestilah sentiasa memuji Allah apa jua keadaan pun. Itu sifat kita beriman, kena sentiasa memuji Allah, sentiasa bertahmid, sentiasa sebut alhamdulillah, sebagai tanda kita ni puji Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas apa yang Allah bagi. Allah nak bagi, itu hak Allah Ta'ala, kita puji. Allah nak tarik balik, itu ujian Allah Ta'ala. Sudah sebut tadi, kuasa ni Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik balik. Berapa negara yang jatuh tuan-tuan? Dulu Bangladesh habis, rakyat dia bangkit, lari 6 menteri dah. Lepas tu Syria, Asad tu duk bunuh ramai orang Islam, lari dia pergi Syria, pergi duduk di Rusia. Sebaik Rusia terima, kalau tak negara tak terima, nak duduk tak mana. Kemudian Indonesia nyaris-nyaris, tapi dia cepat bertindak, kebangkitan anak muda. Kemudian terbaru ni Nepal. Kerajaan Nepal kita pun tak pernah baca, cuma kita tahu Nepal tu di antara tempat orang duk pergi Gunung Everest, maka tu tempat dia di antaranya.
Jatuh, lari menteri, bini dia pun mati kena bakar. Hak seorang menteri tu lari tinggal bini, takut dia tinggal bini sampai tahu tu. Tapi rakyat ni dia faham kosong, bini dah masuk hospital. Hak seorang lagi dia ligan jatuh dalam sungai, menteri tu. Jadi Allah nak ajak pada pemimpin dunia hari ni, jaga. Kamu jangan sombong, jangan angkuh, jangan khanat apa yang dia manahkan oleh rakyat. Satu masa jadi guru. Tu Allah nak ajak, nak bagi peringatan pada pemimpin dunia hari ni. Yang Allah bagi amanah, jaga betul-betul. Jangan sampai jadi seperti mana negara-negara yang berlaku. Itu tuan-tuan. Allah boleh bagi, Allah boleh ambil balik. Allah boleh atok susunan Allah ni cantik. Lagu mana nak jatuh, lagu mana nak naik. Baik. Jadi sebab itu pergantungan kepada bantuan dan pertolongan Allah adalah ciri tentera dan perjuangan Islam. Maknanya di samping usaha itu bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kerja kebaikan yang kita buat, kita bergantung kepada Allah. Tawakal kepada Allah setelah kita berusaha, bukan tawakal bulat-bulat tanpa usaha. Yang terakhir ialah ayat 6, orang munafik akan sentiasa dengki dengan kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang beriman. Itu sifat munafik tuan-tuan. Apa saja kurniaan yang Allah berikan kepada orang beriman, mereka tak suka, mereka tak seronok, diperli-perlinya, dihasut-hasutnya orang supaya membenci apa yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Itu sifat munafik. Yang terakhir, melaksanakan haji dan umrah juga termasuk dalam cabang jihad. Tu lama kata kita pergi mengerjakan haji, kita pergi mengerjakan umrah, jihad kita juga. Nak pergi haji kumpul duit, jihad nafsu kan. Tengok orang beli kereta baru, orang tak mau, aku nak simpan duit nak pergi haji contoh. Tengok orang duk pakai gelang, angkat tangan bunyi perang-perang, tak mau, sebab apa aku nak pergi haji contoh gitulah. Jihad kita beluar dengan nafsu, simpan duit, cukup masa kita pergi. Bila dengan umrah, kemudian pergi sana pula berdepan dengan berbagai-bagai menah dan ujian. Ada ketika pergi kena musim panas, ada ketika pergi kena musim sejuk yang terlalu sejuk, ada yang hilang 2-3 hari, ada yang sakit pergi sana jadi sihat, ada sihat pergi sana sakit. Seorang tuan masa pinggana dulu ni, ada seorang pakcik ni, dia ada 2 orang isteri, semua umur tu 60 atas lah. Dia buat dua-dua, seorang tu tak sihat, seorang sihat. Dia kata hak tak sihat ni kan, dia kata pi je, dia kata tak tahulah nak jalan salah macam mana. Orang kata Pak Long, tak apa Pak Long, sihatlah insya-Allah. Pi sana tuan-tuan dia bertukar, isteri dah hak sihat jadi tak sihat, yang tak sihat tu jadi sihat. Hak tak sihat, yang sihat tu pula sesat Masjid Nabawi kan. Cari daripada lepas isyak ni sampai pukul 3 pagi, keliling masjid tu tak jumpa. Kalau jumpa orang Indonesia, mereka lah hantar balik menjong lah. Kalau ni usah hati, dia kata aku main 2, takkan nak balik seorang lagi, dia takkan tinggal seorang, dia usah hati lah. Tu tuan-tuan yang kata kesusahan yang ada orang yang kehilangan duit, dicuri duit dia. Itu mana semua ujian bila pada ada di sana. Sebab tu bila sampai di sana, jaga mulut. Siapa pun kita jaga mulut, jangan cakap lebih-lebih, sakit adalah tuan-tuan. Jadi maknanya mengerjakan haji, umrah juga merupakan jihad kita, bertaruh dengan nafsu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itulah berkaitan dengan hadis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ia memberi pengajaran dan intibar kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Ya, selepas ini kita akan sambung pula hadis yang ke-35 dalam tajuk mencegah kemungkaran insya-Allah. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar ini dulu yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah silap itu kelemahan dan keadaan daripada anda sendiri. Bila sama-sama kita tangguhkan majlis ilmu kita pada pagi ini,
kita baca surah Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sampaikan pahala bacaan ini kepada Allahyarham tuan guru, para alim ulama dan nenek moyang bapa kita khususnya dan semua sahabat-sahabat yang telah pergi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا اللهم هدنا اللهم عافنا من كل ما في الآخرة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم صرف المسلمين مجاهدين في فلسطين وفي يمن وفي سوريا وفي كل مكان وانصرهم على أعدائهم اللهم عليك من ظلمنا ومن أعدانا ومن خاننا اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم